Mana kita sekarang ni berada bang? Kita berada di Bandaraya JB, Bandaraya JDT. Bangsa Johor lah ni ke? Ya, Johor. Kita stop kejap dinilai. Stop sekejap nilai. Minum kopi ke apa. Minum kopi tarik lah. Alhamdulillah sampai kat nilai ni. Kita minum dulu dengan otak Solo, roti bakar dengan telur lah. Kopi tarik motor F800 GS Okey, kita berada di Makro isi minyak. Isi minyak. Besar nampak. Bau minyak, bau minyak. Cap. Baru sampai Johor. Lupa nak ambil video, dah lupa makan. Sekarang kita berada di nasi ayam kicap. Kicap. Oh, radio dia. Dengan sirap. Safety ya. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat. Berhadapan dengan Persada Johor. Sekarang kita berada di Hotel Thistle Johor Bahru bersama dengan Abang Arab. Abang Arab betul. Saya baik. Silakan kita dah buka kejap. Terima kasih. Sama-sama. Silakan. Sekarang kita berada di tepian Tebrau Naim bersama kita dengan player JDT. Assalamualaikum. Muhammad. Okey, motor Solo nampak. Cikung dia panggil cikung kat sini. Cikung. Cikang lah lebih kurang. Sama. Alhamdulillah, selepas makan malam kami disantuni oleh
Naim Muhammad untuk tour di Bandar Johor Bahru, jalan-jalan, tengok-tengok pusing-pusing. Assalamualaikum. Halo. Saya omelet. Boleh. Boleh. Adik ni buat telur omelet Saya minta ekstra bawang dengan cheese. Mi apa dik? Mi kari aja. Mi kari style apa? Penang. Mi kari. Kari satu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sampai kita di Istana Bukit Serin di pintu laluan belakang. Pintu laluan depan nampaknya tak boleh nak ambil gambar. So kita berkenang gambar video kenang-kenangan di sini. Okey. Allah peliharakan Sultan. Amin ya rabbal alamin. Cik makan sehari di mamak dia lah, senang. Yang panas terik ni Yasin. Alhamdulillah, setelah 2 hari 1 malam spend masa di Johor, tibalah masa untuk pulang ya. Kita pulang ke Kuala Lumpur. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.